Ni live saya siang tadi. Okey, saya buat live di akaun kedua TikTok saya. Okey, masa ni saya dah siap dah artikel press release. Jadi saya itulah sambil-sambil kan nak check double triple confirm sebelum serahan pada klien. Saya check dah dulu sambil-sambil buat live. Okey. Sambil-sambil je. Tak ada apa pun, lah sembang-sembang. Sebab akaun ni memang dah lama tak buat live. Okay, itulah belakang saya tu sampel-sampel affiliate saya buat. Okay, sambil-sambil buat writing, ghost writing. Sambil itulah kita buat affiliate juga. Okay, seterusnya dah siap kat sana. Saya sama pula live di BitOrange. Okay, platform Orange. Okay, tu saya tengah review sambil-sambil tu kan. Review item yang ada pada saya lah. Okay, saya tengah buat review tripod. Baru je beli. Okay, tu nak testing. Okay, itu je lah aktiviti saya.